Mu'tasim ambil tindakan. Panggil Imam Ahmad, tanya Imam Ahmad tak berganjak. Orang pujuk Imam Ahmad supaya Imam Ahmad beralahlah sikit, kesian ke dia, pasal duk bawa, duk sebat pi tuan-tuan. Jadi ada hamba Allah kata ke saya, dia kata entah tak ada masalah. Wah, dia kata bertangkap pun orang sahabat lah, pemimpin-pemimpin ni duk sokong ya. Kira ulama-ulama dulu orang pukul tak ada siapa berani kata apa. Kita sikit ya. Tu pun macam tu, pergi mahkamah pun orang kat duk bayang, tak ada nak bayang lah kan. Tapi dulu Imam Ahmad, siapa nak lawan dia? Siapa nak lawan khalifah dengan pedang, dengan apa? Pakat kata bukan kata salah, kata dia sesat, menghampiri kufur. Padahal dia imam ahli sunnah wal jamaah. Bila orang habaq kat Imam Ahmad, Imam Ahmad kata, orang pujuk Imam Ahmad, beralah lah lebih-lebih kurang, nampak mereka ni lawan pun tak guna. Imam Ahmad baca hadis. Ahmad kata, kaifa tasna'u bi hadis Khabbab? Hampa nak buat apa dengan hadis Khabbab? Khabbab al-Arat, sahabat Nabi. Nabi Imam Ahmad baca yang ringkas, inna man kana qablakum kana yunsharu ahaduhum bil minshar la yasudduhu dhalika an dini. Orang sebelum daripada kamu digegaji dengan gegaji besi, mereka tak pernah beralah daripada agama mereka pun. Tuan-tuan, orang-orang yang jumpa Imam Ahmad ni, cerita Imam Ahmad tuan, orang ni tuan-tuan, setengah orang ni dia perak dengan orang besar. Tuan-tuan, perak orang besar, tengok orang besar lah, perak macam tu dia ni luar biasa lah. Saya pun lah jadi orang perak lah, tengok kan kerap masuk TV kan. Tapi orang perak tuan, jumpa orang besar macam orang besar main kampung, Allah tak kira lah apa dia kata. Ya Muhammad, ya Datuk. Sehingga dia gerun pasal dalam hati dia besar. Dan bukan semua orang dapat kikih benda ni tuan-tuan. Dan bukan saja tu, kita tengok di kalangan orang agama, bila bercakap dengan orang politik, tak nampak macam dia orang agama, nampak macam dia hamba orang. Tak ada izzah dia sebagai orang ulama. Tuan-tuan, khalifah dulu ni bukan kata ada negeri. Khalifah Mu'tasim lah, Ma'mun ni tawan dunia. Ratusan ribu bala tentera. Orang takut dia tampak ke dia luku, siapa tak kata apa. Kata mereka, kami tak pernah tengok orang yang sehebat Imam Ahmad apabila berhadapan dengan pemimpin. Kana athbatu qalban. Kata dia, ma nahnu fi ainihi illa ka amsalidz dzubab. Kami ni pada mata Imam Ahmad ni, cerita orang salah seorang yang iring Imam Ahmad nak hukum, kami ni pada mata Imam Ahmad ni macam lalat tu dalam keadaan dia kena rantai. Imam Ahmad bin Hanbal tuan, sehingga dia dipukul. Dan orang pada hari dia dipukul dah, Imam Ahmad dipukul 30-40 kali. Pukul sebat tu, sebat. Setiap kali dah teruk sebat, dia pun berhenti. Dia pun pergi tanya dia, hang kata apa? Hak pendapat kami, hak kami punya mazhab betul ke salah? Kata Imam Ahmad, berikanlah kepada aku Quran dan Sunnah supaya aku dapat kata benda yang sama macam apa kata. Sobat dia lagi. Semua orang duk tengok kesian, sedangkan dia puasa di bulan puasa. Dan para ulama tuan-tuan, masa sebat kata pada khalifah, bunuh dia wahai khalifah, dosa darah aja ditanggung oleh kami para ulama.
Tu ulama zaman Mu'tazilah. Semua hak ada pangkat, hak kuda besar lah. Tanya lagi Imam Ahmad, dia setengah ulama tengok tu kesian, dia kata ke Imam Ahmad, Imam Ahmad beralah lah sikit. Kata Imam Ahmad, berikan pada aku kitab dan sunnah supaya aku dapat kata macam hamba kata. Kalau ada hamba kata ni dalam Quran dan sunnah, aku kata tak nanti bapak paksa aku. Tak ada, kata Imam Ahmad. Dan ternyata dia diseksa sehingga dahsyat. Dan bila mereka takut dia mati di kawasan istana, takut ayat bangkit, mereka pun lepaskan dia. Dia disebab dihina pada zaman dia dan dianggap sesat. Hari ini Imam Ahmad kita sebut Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun Imam Syafi'i itu disebut Nasirus Sunnah, pembela sunnah, tetapi gelaran Imam Ahli Sunnati wal Jamaah dapat ke Imam Ahmad. Sebab ketika zaman itu imam-imam lain, Imam Syafi'i pun ada, tidak sehebat Imam Ahmad di dalam melawan arus pemerintah. Dia bukan bawa bangkit tentera perang pemerintah, ada. Cuma dia tak setuju. Dia pun tak ajak orang lawan pedang bunuh Mu'tasim ataupun bunuh Ma'mun, tak. Tapi dia tak pernah kata setuju dengan apa yang dia buat. Itulah Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah.